Cukup. Tadi helmet aku jatuh pula. Klip patah. Belah mana ni? Belah kanan. So aku tak boleh nak gerak banyak lah. Okay, alhamdulillah kita pun dah selesai berehat sekejap kat ni. Kita akan teruskan perjalanan. Tadi helmet aku terjatuh pula, visor patah. Seatbelt masih boleh lekat lagi. Cumanya pergerakan very limited lah. Tak apa. Kita behave lah. Aku tak ada choice, memang kena buka tutup visor kot. Pasal aku pakai full face. Kalau aku tak pakai full face, aku pakai spek lah. Kalau pakai spek okey. Aku rasa kita straight away pergi masjid. Dah sampai masjid tu aku akan record dengan ciao. Okay, kita dah finally masuk ke Lantan. Alhamdulillah. Kami plan nak pergi Masjid Jeli. Masjid kat mana tau? Aku pun tak berapa familiar sangat. Kita tunggu lah geng-geng belakang. Kalau geng-geng depan pun belum tentu mereka tahu jalan. Mereka dah kat depan. Aku dah tak tahu nak pergi mana, aku berhenti lah. Mereka jalan straight, aku tak tahu nak pergi mana. So aku tunggulah orang belakang. Mayang kat mana? Mereka tu shoot depan. Depan tu masjid. So kita akan semayang dulu lah di sini. Jam pun berapa dah? Itu setengah dah. Nice. Sedang elok tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT. Karena pada hari ini kita berada. A few moments later. Okay, finally kita dah sampai kat Pasir Putih. Semua dari tadi okey ni. Kita dah sudah makan, alhamdulillah. Makan pun dah lewat dah pukul berapa dah? Kat pukul 5 dah sekarang pun tak sampai. So next stop hopefully top up minyak and then kita shoot balik lah. Shoot balik pula, shoot check in lah, InsyaAllah. Yeah, hopefully
hopefully everything went well. Ciao. So currently kami dekat gerbang Pejal, tepi sikit Pejal, tepi sikit. Dekat gerbang sama datang ke Terengganu. Kita pun tidak tak gampang sat. Aku dah tak larat lah. Apa nak cakap, tangkap lah. Aku duduk sini je. Kita dah sampai kat pantai. Peninsula tak jauh dah. Alhamdulillah. Betul. Days later. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat pantai Penari. Okay, nama tempat ni apa? Tapi aku dah sangat barai dah. Aku tak nak brain lah. Aku rasa aku nak hampak semua benda. Ni pun aku in the middle of nak simpan full face. Aku akan pakai full face lah. Barai tak tipu. Adli pun nak simpan jaket ke lah. Aku pun nak pakai. Aku pun nak buang lah jaket aku. Aku nak buang baju ni. Tengok baju aku. Sampai dah penuh garang-garang dalam badan. Arai. Kita sambung lencang. Okay, so kita dah keluar daripada Darat Inn. Tempat kami menginap. Kita akan straight away pergi ke tempat event. Depan ni kita ada Faiz lead the way. Aku pakai open face je. So sebab tu tak ada chin mount. Jadi aku mount kat motor lah. Cumanya aku still ada aku punya mic lah dekat helmet ni. Pejal, Iqmal, Adli, siapa ni? Siapa nama? Ijat CBR UR25 Ash Blade. Ada. Sebelah ni ada Hairil. Kita ada Mat Taki lah. Mat Taki bawa wife. Sampai event. So kita ronda-ronda sat. Kita dah selesai kategori
Op. Tengok kategori 250. And juga middleweight street bike. Faiz suruh aku masuk, tapi dia suruh bawa motor dia kan. Aku tak wani lah. Panas. Okay, sekarang kita akan keluar untuk attend kenduri saudara Azhari. Kita dapat jemputan. Jadi kita akan kata apa? Santuni jemputan. InsyaAllah lagi kita main pula. Sini. 6.5 hours later. Oh, kasih kak Sama. Yang ni TikToker, YouTuber. YouTuber. Oh, YouTuber. okay, alhamdulillah kita pun dah on the bike. Kita dah buat bacaan doa dan kita dah pun dah isi minyak penuh. Angin pun kita dah check, rantai pun kita dah spray. Kita akan slowly sambung perjalanan. Dan untuk hari semalam aku tak ada nak record pasal aku sangat barai. Lebih pada relax punya ni, so aku tak bawa pun lah kamera. Ya, perjalanan hari ni kita akan straight away balik ke, mereka akan balik ke Penang lah. Aku akan balik ke Sungai Petani Kedah. Kita akan jalan dulu. Kita akan lalu, bukan jalan pantai. So hopefully everything went well. Kita pelan-pelan lah, insyaAllah. Kita dah Azhari selaku pilot itu dah ini Ijat, kita ada Yu, Hairil, Takib, Peja. Mana yang lain? Pejal. Dah lah, cukup tu. Okey, terima kasih banyak Kita dah isi minyak. Kita nak rehat sekejap. Nak layak ke apa? Sambung lincau. Okey, so sekarang kita dekat Shell, somewhere in Jerteh. Kita sedikit aku dah habaq lah. Kita sudah refuel and minum-minum set. Refresh badan. Ira bawa kereta pun dah sampai. So next stop kita adalah lagi sejam 27 minit ke kedai makan. Ni kat mana? Jeli Kat Jeli. Kita akan pergi makan kat Jeli. Semua so far okey. Izzat pun okey.
Okey ya. Izzat okey. Hairi okey. Faiz okey. Okey. Ash okey. Syakir okey. Ira okey. Okey, steady. Dah minum-minum ke apa lu dah? Alright, so dah boleh gerak lah. Okay. Okay, jom. So kita akan start gerak lah. Kita teruskan perjalanan. Hari kita sambung ni. Ciao. Oh, dia pun tutup jalan. Panjang gila nak mampu. Weh tu. Mampu kesian kat Ira lah. Ayuk drive. Alhamdulillah, kita dah sampai area Jeli. Hentian rehat Papa Mama Store. Kita ada dekat restoran Papa Mama Store. Kita berhenti makan tengah hari Izzat. Okay. Okay, Ash pun okay lagi. Semua orang okay lagi. Okay, aku surprise lah dengan tayar aku. Masih maintain. Hopefully sampai SP lah. Okay. Kita pergi makan dulu. Hari kita sama lain. Ciao.